Otai reformis ni ialah sebenarnya benih kepada apa yang kita nampak sekarang. Sekarang ni dah jadi satu kebun kira jadi macam ladang pun boleh cakap, kebun pun boleh lah, tapi dia bermula dari satu benih, dan kita boleh ibaratkan ni otai reformis dia je benih, dan apa yang diorang buat ni diperkatakan pada masa itu kan. Kita jangan cerita pasal kalau saya nak cerita pasal otai reformis yang original ni kan, semua orang dah cerita. Kita cerita pasal kesan diorang. Saya bukan otai reformis, terus terang cakap kan, sebab saya terlalu muda pada masa tu. Tapi apabila kita pergi mana-mana, orang bercerita tentang diorang, dan situ boleh nampak potensi impak yang diorang bawa. Pada masa itulah kita nampak potensi apa yang perubahan yang boleh bawa kepada Malaysia. Dan hari ini nampak buah, nampak dia dah bukan potensi dah nampak apa, satu gelombang, satu perubahan dari segi pemikiran dan juga satu perubahan dari segi demokrasi kita nampak hari ini. Kan kita tahu ada orang ni dia tak sabar, dia kalau dia buat start ni dia nak siap minggu depan. Tapi otai reformis alhamdulillah dikurniakan satu rezeki sabar kan. Dia macam peladang kebun atau ladang durian, dia tanam tu dia kena tunggu berpuluh tahun baru dia dapat merasai hasil kerja dia kan. Ini satu paradigma atau cara pemikiran orang muda. Apabila dia nak tu dengan cepat. Apabila otai reformis muda pun, diorang turun ke jalanan sebab diorang nak perubahan pada masa yang itu. Kan, tapi kalau orang muda sekarang tengok orang muda dulu pun dia rasa sama, kita sama je, memang nak laju. Saya ambil anak sekarang lebih kurang lah, boleh katakan belia 19 ada, 16 ada, memang diorang macam itu. Tapi kita kita yang dah berpengalaman sikit, kita tahu bukan semua benda boleh berlaku sekarang. Ada benda kita boleh capai dalam masa sehari, ada benda dalam seminggu, sebulan ada, setahun ada, 10 tahun ada, 100 tahun pun ada. Cuma sebagai orang muda kadang-kadang dia tak peka sangat membaca apa yang di depan diorang kadang-kadang. Ini datang daripada orang yang mantan muda. Okey, kepada otai reformis original team Anwar Ibrahim, saya nak ucapkan terima kasih kepada kami yang mungkin generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat dan seterusnya kan. Terima kasih atas memulakan kerana menanam benih-benih ini dan memasang niat untuk memperbaiki negara kita. Saya doakan, dan kami mungkin pada masa itu tidak mampu atau belum cukup matang akal untuk menyertai ataupun ada gagangan-gagangan lain. Kami ucapkan terima kasih. Jadi kami ni yang nak meneruskan dan memastikan niat ni tak mati atau perubahan yang ada sekarang ni diteruskan. Kami mengharapkan mendapat sokongan macam itulah.